Assalamualaikum guys. Hari ini saya nak tunjuk tentang perubahan kereta Proton X70 Special ataupun Sport Edition. Bukan Special, Sport Edition. Ini dia. Okey. Ada dua perubahan. 6 dekat luar, 4 dekat dalam. So yang pertama ni. Seketing sebelah depan dengan jaluran ini warna merah. Okey. Ini perubahan yang pertama. Yang keduanya, rim dah berwarna hitam berukuran 12 inci. Okey, saya tunjukkan dulu mana. Okey, 12 inci. Alright. Yang ketiga, di tepi ni dah ada seketing kiri dan kanan, juga ada jaluran berwarna merah. Baik. Yang keempat, belakang juga dah ada skating dengan warna merah. Kemudian ada perkataan ini. Okey, itu di luar. Yang di dalam kita dah bekalkan dengan boot seat. Dulu tak ada, Sport Edition ada. Okey, yang lain macam biasa, engine biasa, semua sama. Untuk bahagian dalaman, apa yang berubah, apa yang ditambahnya untuk menjadikan dia Sport Edition. Pertamanya, jahitan pada seat ini dan jahitan juga pada steering ini berwarna merah. So dia akan nampak lebih cantik, lebih kemas, lebih garang. Nampaklah ciri-ciri Sport Edition. Juga di dekat sini dah ada jaluran jahitan berwarna merah. Yang model biasa tak ada, bukan benang berwarna merah. Beza yang seterusnya ialah dekat seat dia, sini pun ada. Tak pernah saya koyakkan untuk nampakkan. Seat dia ada sulaman atau embroidery bertulisan Sport Edition. So itulah 10 perubahan yang Proton lakukan untuk kereta X70 Special ini, Sport Edition ni, dengan harga bertambah sebanyak 2,500. Tadi kami buat kira-kira, 2,500 pertambahan harga ni akan menyebabkan kos bulanan anda meningkat hanya RM30 lebih kurang, RM28 something lah untuk standard rate di kebanyakan bank di Malaysia. So kalau nak beli kereta ini, jika amount tambahan 2,500 tu masuk dalam loan, tambahan bulanan hanya lebih kurang RM28. Kenapa Proton nakkan kereta ini berwarna hitam atau nak di Sport Edition kan? Jawapan dia adalah kerana permintaan rakyat Malaysia yang nak kereta S70 ini berwarna hitam jadi Sport Edition, seperti mana kereta X50 sebelah juga terdapat dalam warna hitam. Tapi untuk X70 hanya pada model premium sahaja. X50 semua model dah ada warna hitam dan ini adalah limited hanya untuk 600 unit sahaja. So untuk keterangan lanjut boleh datang ke Proton AG Auto World Keluang di Jalan Batu Pahat, bersebelahan dengan Isuzu, bersebelahan dengan satu Yuska dekat sana. Kita buka daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang, atau kadang-kadang ada STA 7 sampai pukul 7 malam. So boleh datang ke sini untuk beli, buat tempahan. Tempahan dah dibuka dan model ini yang dalam showroom ini, spek ini atau unit ini dah pun ditempah oleh seorang pelanggan yang beli model yang biasa tapi akhirnya tukar kepada model ini selepas dia tahu pertambahan harga hanya 2,500. So guys, kalau yang berminat boleh datang kontak kami. Ciao. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. La fama, se la pasan diciendo que soy mala.